Hai sahabat, selamat datang ke channel YouTube Hafifi Trigona sahabat. Terima kasih kepada sahabat kita daripada Indonesia yang mengajukan soalan berkaitan penggunaan propolis lebah kelulut di dalam penghasilan perangkap. Sebagai contoh, propolis lebah kelulut utama digunakan untuk penghasilan perangkap bagi memancing lebah kelulut Levisep. Adakah boleh guna cara sedemikian di dalam penghasilan perangkap lebah kelulut? Boleh, tiada masalah sahabat. Berdasarkan pengalaman saya, penggunaan propolis lebah kelulut di dalam penghasilan perangkap daripada spesies yang lain tidak menjadi masalah. Di mana di dalam pembuatan perangkap lebah kelulut saya lebih banyak menggunakan propolis daripada kelulut Thoracea bagi memancing lebah kelulut utama. Sebenarnya sahabat, bagi menentukan spesies koloni lebah kelulut yang menghuni di dalam perangkap yang kita buat, ia bergantung kepada populasi lebah kelulut di kawasan peternakan kita. Sebagai contoh, di kawasan peternakan saya, spesies lebah kelulut utama lebih banyak berbanding kelulut terminata. Disebabkan itulah sahabat, 90% daripada penghasilan perangkap saya dihuni oleh lebah kelulut utama berbanding lebah kelulut terminata. Baiklah sahabat, semoga ia bermanfaat. Kita jumpa di video yang akan datang sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bye.